Ajaran satu, maksiat batin. Pengertian maksiat batin, segala perbuatan dan sifat keji yang melanggar perintah Allah yang dilakukan di dalam hati. Dalil firman Allah SWT dalam surah Asy-Syams ayat 9. Qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya berjayalah orang yang mensucikan jiwanya. Rasulullah SAW bersabda, At-tuhuru syatral iman. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Berdasarkan hadis yang di atas, Al-Imam Al-Ghazali berkata, iman yang sempurna itu ialah mensucikan hati daripada sifat yang keji dan membaiki hati dengan segala sifat yang terpuji. Sifat-sifat yang dikeji oleh syarak atau dikatakan maksiat batin itu banyak. Antara sifat yang dikeji oleh syarak, 1. Terlalu banyak makan, syarhul ta'am. 2. Terlalu banyak cakap, syarhul kalam. 3. Sifat pemarah, al-ghadab. 4. Sifat dengki, al-hasad. 5. Bakhil, al-bukhul. 6. Suka bermegah-megah, hubbul jah. 7. Kasihkan dunia, hubbud dunia. 8. Sombong, at-takabbur. 9. Merasai diri lebih sempurna, al-ujub. Dan 10. Menunjuk-nunjuk, yakni ar-riya. Maksiat batin adalah sifat yang sangat dikeji. Maka wajib ke atas orang mukallaf yang baligh lagi berakal, menginginkan syurga di akhirat, supaya berusaha mensucikan hati dari segala sifat-sifat yang dikeji ini.